Passenger lambat dah ni, 10 minit dah ha. Mana dia ni? Trip cancel last minute. Tapi ini pernah jadi pada korang. Korang pasti ada cerita sabar yang layak dikongsikan, betul tak? Sepenuh Ramadan dan Raya tahun ni, Grab telah menganjurkan satu kontes khas ya untuk kita, iaitu umrah bersama rakan Grab dan sabar dalam setiap pesanan. Hadiahnya 8 pemenang bertuah akan menerima pakej umrah untuk 2 orang ya. Cara nak join sangat mudah je. Cuma start bermula dengan langkah pertama, rakam foto atau video korang ketika melengkapkan satu booking semasa Ramadan atau Raya. Langkah kedua, kongsikan kisah paling menyentuh hati tentang sabar. Sabar di sebalik setiap booking spesifik yang korang alami. Pastikan cerita tidak melebihi 200 patah perkataan ya. Langkah ketiga, post di Facebook grup Rakan Grab Malaysia atau Rakan Penghantar Grab Malaysia, atau di akaun TikTok atau YouTube korang sendiri beserta hashtag umrah bersama rakan Grab dan hashtag sabar dalam setiap pesanan. Dan tempoh kontes ialah 19 Februari 2026 sehingga 25 Mac 2026 dan perjalanan umrah ini dijadualkan pada Oktober hingga November 2026. So, rakan Grab, setiap hari kita completekan trip, setiap hari kita belajar sabar, dan mungkin kali ini satu kisah sabar korang jadi tiket ke Tanah Suci. Jom sertai sekarang hashtag umrah bersama Grab, hashtag sabar dalam setiap pesanan. Salam sayang dari Raja Faizal. Ciao.